malam yang penuh dengan sejarah. Rasulullah beribadah seorang-seorang dekat Gua Hira. Datang seorang lelaki berpakaian putih. Siapa dia? Tuan-tuan boleh agak dah, malaikat. Bawa satu lembaran yang ada dulang lembaran atas tu. Ya Muhammad, Nabi terkejut. Nabi tengok, siapa dia ni? Nabi kenal semua orang. Semua orang dalam Quraisy, Bani apa pun Nabi kenal semua orang. Sebab Nabi kehidupan yang bersosial dengan semua orang. Tapi untuk pemuda ni, Nabi tengok dia, aku tak kenal siapa dia ni. Apa dia buat? Dia cakap, ya Muhammad, iqra. Wahai Muhammad, baca. Nabi ummi, tak boleh baca, tak boleh menulis. Nabi cakap, ma ana biqari. Maka dia peluk Nabi Muhammad dengan pelukan yang erat. Bila dia peluk Nabi, Nabi tak boleh baca juga, dia lepas. Dia cakap, ya Muhammad, iqra. Nabi cakap, ma ana biqari, aku tak boleh baca. Dia peluk 2 kali. Erat. Nabi cakap, hampir-hampir seperti aku rasa ni nyawa aku nak terkeluar. Eratnya pelukan dia tu. Kemudian dia lepas, cakap, Muhammad iqra, ma ana biqari. Nabi kata, aku tak boleh baca. Dia peluk-pelukkan yang ketiga. Apa kali dah tuan-tuan? 3 kali dah. 3 kali dah. Lepas kali ketiga, barulah Jibril tadi kata, iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Itulah surah Iqra hari ni. Wahyu pertama turun. Lepas peristiwa tu, Jibril hilang. Jibril hilang, disappear. Nabi takut. Nabi bergeletah. Maka Nabi pun turun daripada bukit Jabal Nur tadi, turun. Kalau saya dah pernah naik tuan-tuan, memang agak tinggi. Walaupun tidak setinggi Everest, tapi tinggilah terasa. Nabi turun. Perjalanan hari ni kalau kita naik teksi lebih kurang 15 minit. 10 ke 15 minit daripada rumah Nabi di pinggir Marwah tadi nak ke Jabal Nur tu. Tapi kalau naik unta 2 jam. Nabi lari. Antara Mekah dengan rumah Nabi tu, antara Jabal Nur dengan rumah Nabi tu, sekali lagi Jibril muncul. Kali ni bukan dengan rupa orang tadi, dengan rupa paras yang sebenar. Muncul di langit dunia. Nabi tengok, menyaksikan dengan mata kepala baginda sendiri wajah Jibril yang real, yang sebenar. Ada 600 sayap. Satu sayap, kata Rasulullah SAW, cukup untuk tutup daripada timur ke barat. Zaid dengar cerita Nabi ya. Okay. Macam tu, besar. Nabi tergamam, Nabi tak boleh gerak, Nabi terpaku. Nabi tengok atas. Sampailah daripada atas tu Jibril. Ya, awak takut ke? Jangan takut, ya ada. Daripada atas tu Nabi Jibril turun, dikisahkan dalam sirah, sampai terjuntai sikit sampai jadi dekat. Jarak Jibril dengan Nabi itu sekira-kira 2 busur anak panah. Betapa dekatnya Jibril dengan Nabi. Dan Jibril hilang, disappear lagi sekali. Nabi teruskan lari. Kali ini lari betul-betul laju, tak tengok belakang dah. Sampai rumah. Sampai rumah disambut oleh kan Nabi dah kahwin dengan Sayyidatina Khadijah. Khadijah tengok suami dia ketakutan. Khadijah tak tanya banyak. Nabi cakap Zammilu ni, selimutkan aku. Khadijah pun selimut, seorang isteri yang solehah. Kat sini pun kita boleh tengok tuan-tuan. Kita boleh tengok Khadijah ni seorang isteri yang baik, yang cerdik, memahami. Dia tak tanya waktu tu. Selimut, keadaan dah okey, baru tanya. Rasulullah cerita. Bila Rasulullah cerita, inilah dialog yang Sayyidatina Khadijah cakap. Dengan dialog ni membuatkan saya dan tuan-tuan juga akan memahami kenapa Allah sepanjang Nabi hidup dengan Sayyidatina Khadijah tak pernah bagi arahan untuk Nabi berkahwin lain. Tuan-tuan cuba dengar ucapan Sayyidatina Khadijah, saya baca. Demi Allah, Allah tidak akan menyusahkan engkau, wahai Muhammad, wahai suamiku. Engkau adalah seorang yang selalu menghubungi sanak kerabat. Maksudnya hubungkan silaturahim, selalu menolong orang yang susah. Engkau seorang yang memberikan jamuan kepada tetamu, suka bagi orang makan. Dan engkau selalu menyampaikan amanat kepada orang yang mempunyai amanat. Jadi dengan semua kebaikan yang engkau lakukan, wahai suamiku, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, nescaya Allah tidak akan mengapa-apakan engkau. Dia bagi supporter terkuat ni Sayyidatina Khadijah. Dengan ucapan ini kita boleh faham macam mana Sayyidatina Khadijah. Sebab itulah Allah sangat menghargai beliau. Dan Sayyidatina Khadijah waktu itu ada seorang sepupu. Dan seorang sepupu dia ni kalau dekat Mekah, hanya seorang itu sahaja yang masih berpegang dengan kitab Taurat dan Injil yang tulen, iaitu Waraqah ibn Naufal. Yang lain semua dah campur aduk dah. Jadi Sayyidatina Khadijah pergi jumpa dengan sepupu Waraqah ibn Naufal, cerita apa yang berlaku.
Waraqah cakap bawa dia ke sini. Muhammad lah, Nabi Muhammad. Nak dengar sendiri daripada mulut Muhammad. Sayyidatina Khadijah bawa Nabi jumpa dengan sepupunya Waraqah bin Nawfal. Nabi cerita, Waraqah dengar. Waraqah kata, yang kamu jumpa itu adalah Namus Al-Akbar yang pernah datang kepada Musa AS. Kamu adalah seorang Rasul akhir zaman. Demi Allah, kata Waraqah, sekiranya aku masih hidup ketika itu dan aku masih muda, aku ada kekuatan, nescaya aku akan bersama-sama dengan kamu untuk memerangi kaummu, sebab kaummu akan mengeluarkan kamu daripada Mekah Al-Mukarramah. Nabi terkejut, tuan-tuan. Nabi terkejut. Betul ke? Kaumku akan mengeluarkan aku. Siapa yang pernah dengar cerita saya sebelum ni? Nabi Al-Amin. Ingat tak Nabi masuk dalam Masjidil Haram, semua ketua-ketua suku seronok. Hazal Al-Amin. Kalau dia aku okey, kalau dia aku seronok, aku puas hati, aku gembira. Tapi macam mana orang yang suka kat Nabi ramai-ramai ni boleh keluarkan daripada kampung Nabi Makkah Al-Mukarramah? Sebab tidak ada, kata Waraqah bin Nawfal, orang yang bawa ajaran seperti kamu, arahan seperti kamu, melainkan dia akan disakiti, melainkan dia akan dibuang negeri, dibuang daerah, melainkan dia akan dipenjara, dan melainkan dia akan dibunuh. Sallallahu alaihi wasallam. Berat ujian Nabi kita, tuan-tuan. Anas, kita akan sambung lagi lepas ni dengan cara Nabi sebarkan Islam di kota Mekah dan juga bentuk-bentuk penyiasaan yang diterima oleh sahabat yang menyebarkan Islam bersama-sama dengan Rasulullah di Mekah. Kita akan sambung lepas ni, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.